Baik, bila saya dah decide untuk tutup bisnes tu, sebenarnya saya ada buat calculation. Dan ini adalah antara kesilapan yang saya admit, saya tak tahu di mana salah saya. Saya baru sedar rupanya saya perlu lakukan sale sebanyak 40,000 sebulan. So that saya boleh continue running the business. If I'm not able to achieve that figures, maksudnya saya buat business letih tanpa dapat profit dan sebagainya lah, termasuk gaji saya. Jadi kalau saya nak achieve 40,000 tu, bila saya fikir balik, dia bukanlah sesuatu yang mustahil. Cumanya saya dah nampak lah effort saya yang saya perlukan untuk saya achieve 20,000. Nak achieve 40,000, of course effort saya juga kena gandakan 2 kali. Okay, bila dah dah sampai satu tahap tu, saya pun sebenarnya dah physically, mentally dah exhausted. Sebab selama setahun saya juga tak ambil gaji. Dan energi saya memang dah habis waktu tu. Jadi keputusan untuk tutup my physical shop waktu itu saya rasa adalah keputusan yang terbaik. Dan ceritanya bersambung lagi. Sebab stok tu daripada kedai saya bawa balik rumah. Jadi my next mission, saya kena habiskan ke semua stok tersebut secepatnya mungkin. Jadi anda bayangkan, setiap pagi saya bangun dan saya menghadap ke semua stok saya sambil saya imagine kesalahan saya yang saya dah lakukan sebelum tu. Dan ini menjadi lesson learn lah bagi saya yang first time buat bisnes. Selepas beberapa tahun saya tak buat bisnes. Bila dah hari-hari saya menghadap stok, setiap pagi saya bangun saya menghadap stok, setiap pagi saya bangun saya menghadap stok, saya masih menjual. Saya masih melayan customer secara online untuk habiskan stok. Dan pada masa yang sama, tanpa saya sedar, saya develop depression. Saya bangun pagi, seolah-olah fikiran saya kosong. Dan saya sampai satu tahap, saya rasa macam lost. Dekat situlah titik bermulanya saya start tanya diri saya, apa aku nak dalam hidup ni? Dan ke mana aku nak pergi? Which sebelum ni saya tak pernah tanya soalan tu. Dia bunyi macam klise, tapi itulah titik permulaannya. Okay, saya akan cerita pada next episode berkenaan dengan macam mana saya bangkit. Sebab saya dah start masuk mood depression. Jadi saya akan continue dalam episod 2 macam mana saya bangkit dan atasilah masalah ini. Untuk anda yang follow cerita ni, mungkin saya dapat agak yang anda juga sedang membuat keputusan untuk resign. I don't know. Atau anda juga sebenarnya dah pernah melalui experience ni. Sebenarnya bila kita resign ni, dia bukanlah sesuatu yang besar pun. Nak resign ni dalam 1 hari pun boleh settle. Kita tender or submit our resignation letter, dalam masa 24 jam dah berkuat kuasa. Yang susahnya adalah kehidupan kita selepas kita resign. Ramai antara kita akan rasa takut untuk buat keputusan yang besar, especially bila berkait dengan resignation. Untuk orang yang dapat offer kerja yang bagus, gaji yang bagus, that's a good step. Jadi untuk achieve benda tu kena resign dulu, betul. Dan untuk mereka, yang susahnya untuk mereka yang lepas resign tu dia tak ada plan. Itulah yang saya
lalui sebelum ni. Sebab saya antara golongan yang tak ada plan. Dan saya sedar, saya akui yang saya ni bukanlah smart atau pandai macam orang lain yang very properly planned apa nak buat dalam hidup dia, apa nak achieve. Saya tak macam tu. Saya entahlah, bodoh lah kot kan. Tapi tak nak admit. Jadi bila kita dah lalui benda tu, bila saya dah lalui dan apa yang anda dengar ni adalah cerita 10 tahun selepas dari tarikh akhir saya resign dari kerja saya. Okey, jadi untuk mereka yang berada di persimpangan ni, sebenarnya anda tak perlu tanya orang lain. Anda ada jawapan tu pada diri anda. Cuma anda perlu honest pada diri anda. Dan setiap anda tak boleh tanya soalan ni pada orang lain atau tanya pendapat diorang, sebab anda yang akan lalui hidup tu, bukan diorang. Jadi keputusan yang besar, especially yang macam resignation ni, kita tak boleh nak libatkan orang lain. Sebab nanti kita akan cuba, kalau berlaku sesuatu nanti pada masa depan and it's not as per our expectation, kita akan start mula salahkan orang lain. Jadi keputusan untuk resign sepatutnya kita yang ambil keputusan tu dalam keadaan sedar dan penuh bertanggungjawab. Jadi jangan tanya orang lain. Jangan tanya orang lain, betul ke keputusan aku ni, patut ke macam ni, patut ke aku teruskan dan sebagainya. Jangan. Tanya pada diri anda. Sebab diri anda je tahu apa prioriti hidup anda pada waktu tu. Orang lain tak tahu. So if you really honest to yourself, you can get the answer. You can answer immediately. Isunya adalah bila kita tak nak honest dengan diri kita. Dan kita akan start lah nak cari validation. Kita akan start tanya orang, pendapat orang. Dan eventually pendapat orang tu akan mempengaruhi keputusan kita. Okey, saya stop dulu sini. Kalau anda rasa perkongsian saya ni bermanfaat, jangan lupa tunggu untuk episod yang akan datang kerana ia lebih suspend. Okey, jumpa lagi.